ni kawan kita. Kita berhak bersaing dengan siapa. Ya. Walaupun dulu kata berselisih, tapi yang rasa siasat kita kawan kita. Okey. Asal mana? Asal? Al-Saluri. 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 Latek. Cepat akak seru. Boleh tak? Okey. Dah. Nakit sebenar kita satu klik. Nak cakap? Ai pas button gitu. Nanti kau kira selalu tak? Mulai sikit pasal fatwa ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok Kawan-kawan sahabat-sahabat semua. Nama tengok ada naik tak? saya Ahmad Syukri Ada naik Mansur. Aimannya. Berasal daripada Terengganu tapi meletak di Selangor. Kerja di MBI sekarang. Ada. MBI. Dia besar incorporated Selangor. Okey. Ada. Tadi. Tapi tadi dia level lain lah. Bang Fuad saya jajan tu. Jadi saya pun sama macam Abejo nama dalam Facebook. Rasa seronok, rasa gembira kita dapat bertemu, pertemuan secara tidak rasmi. Cuma bagusnya pertemuan kita ni, kita mungkin dari sudut fikrah, dari sudut pemikiran ada perbezaan, tapi ada satu persamaan, iaitu kesederhanaan. Kita tak ta'assub, kita sederhana, kita ambil fikrah tawazun, kita ambil pendekatan fiqh al-aulawiyat. Kita mesti ada perbezaan, kita di sini ataupun di luar sana. Tapi bila kita ta'assub, sesuatu perkara tu dia jadi tak cantik. Itu dia Ustaz Umar kata tadi berkenaan dengan fatwa, perbezaan fatwa tentang isu jihad di Palestin. Kita mungkin dari sudut perbincangan kita mungkin boleh detailkan, tapi pada pemerhatian saya di peringkat awal ni, pertamanya sekarang dua lah. Pertama adalah jenah fatwa Mesir, satu lagi problem Persatuan Ulama Sedunia. Boleh tak? Kalau tengok latar belakang pun berbeza lah. Yang di Mesir tu bawah kerajaan lah, di Fatah itu yang berpusat di Fatah. Ittihad Ulama Muslimin tu bebas, dan aliran pun tak sama daripada dulu berlaku pencanggahan dan semua itu. Cuma kalau kita lihat dari sudut fatwa tu, memanglah kalau kita tengok negara yang paling sebenarnya kesan kepada fatwa tu negara jiran yang terdekat lah, Mesir dan juga Jordan. Itu dua yang tu. Tapi kita tunggulah daripada keputusan Majlis Fatwa dan Subhanallah. Tapi kalau kita sebut sini, elemen jihad tu memang betul lah. Dan kalau kita sebut tentang berkenaan dengan apa peranan negara Islam ataupun umat Islam, itu betul. Sebab tu ada penulis dan juga pengulas-pengulas di Palestin sebut, dia kata kita sekarang ni macam seolah-olah macam la li tahjir walakin na'am lil ibadah. Nak keluarkan orang Palestin daripada Gaza tu, itu tak boleh. Tapi ibadah penghapusan rakyat Palestin di Gaza itu macam boleh, seolah-olah macam itulah. Dan hari ini bukan dia isu menghilangkan, kita kata isu Palestin, menghapuskan. Bayangkanlah, dah hampir 40 hari tanpa setitik air masuk daripada sempadan. Itu satu benda yang tak pernah berlaku lah pada abad ini. Bahkan pengulas-pengulas di apa nama ni, di Palestin kata ini lebih teruk daripada 1947 lagi, kepung seperti itu. Jadi bila pendapat seumpama ini kita rakyatkan. Cuma saya ada juga tengok tadi ada pensyarah sebab satu universiti lah awam, dia macam ambil mudah, dia kata mungkin itu kita kena fikir bahawa Gaza ni ditakbir oleh Mesir, di Gharbiyah tepi barat itu ditakbir oleh Jordan, itu tak nawakan. Saya rasa itu meremeh-remehkan perjuangan orang Palestin. Kita tak boleh buat begitu.
Orang yang tanpa makan minum pun dia pun tak jawab gitu. Bila seorang wartawan Jazirah tanya seorang sastrawan di Palestin, adakah kamu menyesal bila berlaku macam ni dengan sebelum ni, sebelum serangan ni, setahun lebih, 15 bulan ni, kamu ada tak rasa menyesal? Dia jawab, sedikit pun, sekelumit pun tak ada rasa menyesal. Takkan orang Palestin lagi tak menyesal sebab dia tahu itu mukawamahkan kita, sekadar tulis di internet, penulisan sebagai kita sebagai pensyarah pengkaji kita melebihi pandangan seperti itu. Jadi saya fikir kita pun kena hati-hati jugalah bila memberi pendapat, memberi pandangan. Sedikit mukadimah daripada saya. Ini kita pergi pada pakar. Yang ni mukadimah, yang ni isi lah. Ulas sikit dari sedang undang-undang antarabangsa. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam. Nama saya Hadi. Saya melakukan macam-macam lah. Berusaha undang-undang tapi macam-macam topi lah pakai kan. Sekejap jadi macam pengulas sukan kan. Sekejap macam Pengulas artis. Juara lagu pula. Juara lagu pula. Sekejap macam pengulas hiburan. Sekejap macam cerita pasal seni banner pun ada kan. Jadi orang pun pelik kita ni apa. Jadi kita Hati mana? pasal Hamka putih lagi kan. Jadi kita tidak ada tema tertentu. Jadi kita hanya berkongsi apa Betul-betul palatau je. pakar kan. Jadi pakar lah. Cuba jadi pakar lah. Jadi saya cuba berkongsi apa-apa yang dirasakan bermanfaat. Dan yalah, kawan-kawan yang kata apa, mungkin dikatakan apa, mempunyai jalur fikiran yang sama lah. Ustaz Omar, Putri Abejo dan lain-lain ni semua lah. Tak ada apa-apa persediaan malam ni. Ingin datang nak makan je. Santai je. Sebab Syawal masih lagi ni kan. So sebenarnya datang tu niat sebab kita masih bulan Syawal nak jumpa kawan-kawan yang dah lama tak jumpa lah kan. Ada ekspatriat yang tak tahu apa masalah dia kan. Sentiasa tak puas hati dalam. Jadi kat jumpa tu mungkin terubat sikit lah dia punya perasaan kan. Sebelum dia pulang ke untuk Qatar kan. Syed Ali pun rasa banyak tahun dah tak jumpa kan. Jadi dia angkuhan Napi pun rasanya sejak bila lah jumpa kan. 2-3 tahun nak lah lepas pilihan raya. Jadi alhamdulillah lah dapat eratkan silaturahim lah. Dan tanya-tanya khabar dan bertukar-tukar pandangan lah. Wallahualam. Seterusnya Detail ya. Tak, anak-anak Ni pun tak ada. Balik tak? Tak ada kepala share sikit. IMX. Ustaz Syukri sebut dah. Dalam bab fatwa ni anak punya, anak tidaklah nak mendahului para ulama. Tapi yang fatwa itu membuka kepada fitnah besar kepada umat Islam. Dengan fatwa itu Trump boleh guna dia attack mana-mana negara sesiapa sahaja. Sebab dia kata jihad telah dilancarkan kepada aku. Setiap individu. Maknanya orang Islam di Amerika pun ada kemungkinan dia akan tembak Trump sampai mati. Sebab fatwa tu setiap Muslim wajib bersenjata untuk menyerang Zionis, untuk menyerang penjajah. Sebab dia sangat besar. Itu sebab dalam Facebook anak-anak tulis kalau kita masih lagi terlibat dengan kewangan Islam. Maaf sebutlah tanya Quradari ni dia aktif dengan kewangan Islam dengan macam bank kan. Tapi kalau kita masih aktif di situ, dalam masa yang sama kita punya organisasi istihar dan kita masih lagi makan fee dengan bank-bank, memang sangat tak ada. Sebaiknya fatwa dikeluarkan oleh orang Palestin. Dan kita kena tahu Hamas banyak bergantung pada negara Arab. Hamas dia tak attack Mesir, dia tak attack Jordan, dia bergantung. Dia hidup dengan bantuan negara ni. Tiba-tiba kita kat luar ni kita attack semua negara Arab ni. Kita salah. Dia mana? Sebab dia bergantung. Dia pakar politik dia dekat mana? Bukannya ada kat Gaza. Pimpinan dia ada kat luar, Qatar dan sebagainya. So kalaulah satuan ni dia buat fatwa yang terlampau, Anda fikir dia membahayakan sebenarnya kepada dunia Islam. Dan Trump boleh gunakan fatwa Mana sihat tu orang. Cuma anak-anak berpendapat lah. Sebenarnya
itu bukan sindiran tak baik kita guna, maknanya kiasan halus kepada negara-negara jiran tetangga yang terdekat tu lah. Memang Mesir, Jordan buat, tapi sebenarnya dia buat lebih boleh daripada itu. Maksudnya bukanlah nak hantar tentera, puan-puan hantar makanan. Tidak ada satu lagi setakat ni perbincangan secara serius. Umpamanya gerakkan berapa negara Arab, kami akan hantar. Buka Rafah tu kami akan hantar. Kata kes yang terkini. Untuk kes terkini kan. Maksudnya yang tu pun tak apa tahap tu lagi. Yang masuk tu memang lah kita buat tahu. Jadi mungkin sudah, tetapi mungkinlah bahasa laras yang digunakan tu agak umum. Itu betul. Itu harus betul-betul lah. Kalau kita lihat kepada yang terkini, semua orang diam macam tak ambil tahu. Betul yang anda kata latih tahajud nak ambil ibadah. Betul lah. Tak apa Nak keluar tak bagi. memang kau seolah-olah kau suruh mati situ. Sama apa? Tak betul. Taruh. Sedikit lah, sedikit. Dia kena panjang sikit sebab lambat-lambat. Sedikit, santai lah. Assalamualaikum. Saya Muslim dari Banteng. Oh ya Allah. Nunji. Jauh kan? Okey. Ada sah. Tak minta untuk mengulas. Ulas sikit lah keterlibatan ke aktivis ke di mana-mana. Kita support Usrah Medi macam Ustaz Ahmad. Okey. Dia seorang orang mau duduk. Memancing pasal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nafi Jamaluddin. Seorang je live watching. Dan salam perkenalan kepada semua ahli usrah ini. Saya secara kegiatan tu banyak terlibat dengan dunia NGO sebagai kolektif participatory dan juga latar belakang pendidikan di UKM dalam bidang sains sosial kemanusiaan, fokus kepada pengajian Melayu. Jadi hari ini kita teruja dapat jemputan daripada Ustaz Aiman Ngah untuk nak hadir sama dalam musrah ni. Bila ada dua persoalan lah bila nak hadir tadi tu. Pertamanya adalah nak meninjau suhu dan juga kepedulian masing-masing terhadap pendirian dan juga ijtihad bila kita duduk dalam masyarakat yang sangat-sangat bukan nak kata ekstrim, maknanya sangat menghukum. Jadi kita nak tengok macam mana ahli usrah kita menghadapinya. Cuma satu perkara yang saya tertarik lah bila yang ada kat sini tu adalah tentang keberanian lah. Dan saya suka quote apa yang Hamka nukilkan tentang soal keberanian ni. Dia kata dalam bentuk syair atau pantun, putuslah tali layang-layang, ambil galah tentang bingkai, hidup jangan alang kepalang, tidak kaya berani pakai. Jadi tanpa ada pemandangan apa-apa kekayaan, keberanian telah dipakai untuk memulakan sesuatu. Jadi saya rasa ustaz-ustaz semua yang ada kat sini ada keberanian lah untuk nak menongkar arus atau berhadapan dengan kecaman-kecaman dan sebagainya. Sebab masing-masing ada pendirian yang jelas dan juga pandangan yang putus. Wallahu a'lam. Terima kasih kerana menjemput menghadiri usrah. Ini yang dinanti-nantikan. Apa nanti tu? Paling betul besi. Aku 2 minggu dah dengan ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Anda Muhammad Najmuddin Yusuf. Bila anda mula sampai di Qatar, benda yang dibahaskan adalah nak panggil gapo. Sebabnya anda daripada kecil orang panggil Din. Kecil panggil Din, bila anda masuk sekolah orang panggil Mudin. Bila anda masuk kerja di Selcom orang start panggil Nas. Dan Nas tu lekat siapa ni?
maknanya sudah mungkin 10 tahun, 15 tahun. 15 tahun dah kot orang panggil Nas. Jadi bila nak pergi Qatar tu yang bawa anak ke sana tu bos anak yang dah pernah kerja dengan anak kat sini. So dia dah tahu panggil, dia pun memang panggil Nas. Jadi dia introduce anak ke sana Nas. Bila anak pergi sana Nas, orang pelik nama apa Nas? Tak ada tu. Bila sebut nama panjang Muhammad Nasruddin. Jadi orang pertama yang bila anak sampai tu orang pertama yang anak jumpa adalah orang yang anak akan ganti dia. Sebab anak pergi sana anak ganti dia sebab dia retire. Perkara pertama dia jumpa dia sebut kat anak, I think you should go with Muhammad. You introduce yourself as Muhammad dia. Because you are Muslim, right? You are Muslim, right? Muhammad. Tapi ada kalau Muhammad ni kok sekali sebut semua Muhammad. Jadi duk bahas-bahas lepas tu ada orang Arab Saudi bahas, I think you should go with Najmuddin. Jadi lepas tu bila anda pergi jumpa customer pun anda introduce sebagai Najmuddin je. Bila ni orang panggil Najmuddin lah. Dan anda bukan ustaz lah, anda nyamar je ke ustaz. Maknanya nama bagus kan Najmuddin lah. Anda nyamar, anda rasa ada orang tahu buat apa anda nyamar jadi ustaz tu. Anda sebenarnya anda naik Uber daripada mula-mula hari mula-mula anda nak pergi Qatar tu, anda naik Grab daripada rumah pergi ke airport tu, buah tu dia kata, oh ni kerja dekat Qatar ke ustaz kau, dia tanya. Dia kata ni nampak macam ustaz ke? Anak macam ustaz. Anak pun pakailah dulu ustaz. Lekat. Anak pun in character. Bila mengolah dekat in character. Tak apalah. Jadi ada gembira dapat bersama. Anda balik 2 minggu 3 minggu. Jadi anda ambil peluang ni untuk beraya lah sebenarnya. Beraya dengan sahabat. Itu je lah. Masih. Allah. Ada baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nama saya Muhammad Faizul bin Muhammad Saleh. Asal Muar, Johor. Lahir di Muar, membesar di Muar dan sekarang ni pun tinggal di Muar lah. Alhamdulillah. Nak cerita ustaz, kalau Najmuddin kata dia bukan ustaz, anda lagi jauh ustaz. Kan? Jadi sekarang ni bertugas secara, kalau di luar nak sebut anak peniaga takaful lah. Tapi sebanyak masa anak sebenarnya anak sebagai penolong setiausaha di peringkat amalan nasional lah. Itu je lah. Anak rasa itu je kot sebagai mukadimah. Allah Ta'ala alam. Anak masuk Isma hari-hari lah. Seminggu sehari 2 hari je. Ustaz Ali. Ustaz Abu Mishkat. Dia kena lama sikit. Ni. Apa maksud pasal hati sebenarnya? Dan di hadapan ustaz adalah orang salafi. Salafi salah. Kenapa marah nak Ashmatur? Banyak pun soalan ni. Okey, kita Ustaz Ali rungkaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama sebenar Ali Muda. Ustaz Ali Muda. Dalam TikTok pakai nama itulah. Tapi dalam Facebook sejak lama dulu, dah lebih 1 dekad, hampir 2 dekad dah kot. Apa ni, Abu Mishkat. Sebab masa tu pembangkang tak boleh pakai nama sebenar, pegawai kerajaan kan. Ada pemerintah. Pegawai pemerintah lah. Dia puas hati, ada juga takut sikit. Nak mula kat mana ya? Okey. Isu tempatan dulu lah ya. Isu tempatan ya. Kita usrah kita ni yang pertama saya ni ahli baru lah, baru first time hadir usrah Mehdi, tapi saya menyokong usrah Mehdi ni semenjak kali pertama. Sebab saya ni tahulah dia ni apa yang
walaupun tak setuju, saya mesti setuju. Itu kemah. Itu bahaya sah. Dia panggil kaedah Az-Zahabiyah. Itu dengan walaun lah. Kalau dengan Salafi Wahabi, ada benda yang anda setuju. Macam tadi semayang kat Masjid Jamek tadi, anda semayang lambat dengan imam kedua. Jadi imam yang pertama Baca tu dia punya wirid punya kuat, speaker punya kuat. mengganggu betul. Sangat tidak selesa. Ini memang tak tahulah. Jadi Wahabi juga kita tadi. Kena ubah lah. Jadi sebenarnya polemik tu ada baik jugalah negara kita ni. Ada polemik antara politik keagamaan, polemik antara bangsa, nasionalisme Melayu dengan bukan Melayu, polemik antara parti dikatakan nasionalis Melayu dengan parti kalau lepas apa konservatif lah. Kemudian polemik antara agamawan pula kan, yang apa yang digelarkan di istilah sebagai Ashmatur dengan apa ni Salafi atau Wahabi. Kita kena terima keadaan dengan jiwa yang dada yang lapang. Kadang-kadang masa tu memulihkan. Kadang-kadang kematangan tu tak datang pada seorang yang walaupun dia ada ilmu, dia tak matang. Itu yang katakan ilmu tu tak datang bersama dengan hikmah. Hikmah tu lah yang paling baik sebenarnya. Sebab tu orang yang diberikan kelebihan yang paling baik orang yang diberi hikmah. Yu'til hikmata man yasha' wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah tak kata wa may yu'tal ilma kan? Apa yang diberi hikmah. Itu hikmah ni sangat penting. Kena tenang, jangan cepat nak komen. Dulu saya gitu juga dulu. Tapi saya dah melalui alam itu ketika depends apa trigger juga ketika saya mengingat ketika dulu konflik dengan Astra Jabat je. Lepas tu saya berubah. Relax. Tengok banyak pandangan dulu. Tapi ada orang tu tak berubah daripada dulu sampai sekarang. Hampir juga. Dia punya trigger jetak. Lepas tu sekarang ni bila contohnya bila dah Abang Belum tak patah tulang belakang, ada 13 kg yang diam dah. Itu dengan jetak awal. Sejak awal dia. Jangan jetak awal. Kena relax tu kan. Sama juga isu apa ni pipe gas ya. Jangan bang, kita ni tak pakar. Banyak benda kita tak tahu daripada benda kita tahu sebenarnya. Banyak benda kita tak tahu. Jadi yang kalau sedikit yang kita tahu tu kita balut dia dengan hikmah lagi cantik. Kalau kita tahu sikit tak ada hikmah pula tu. Memang apalah hampir tak mendatangkan kebaikan. Okey, di peringkat yang apa dunia Islam pula sebenarnya minta maaf ini pandangan peribadi saya. Saya tak setuju dengan apa tu jihad mempertahankan diri tu okey daripada dalam. Tapi untuk lancarkan channel harb ala Israel dulu yang boleh 7 Oktober tu saya asal tak setuju. Bukan kata salah tapi timing dia. Saya lebih utamakan jihad bangunkan orang Palestin dengan ilmu pakar-pakar. Sama ni mereka dah buat cantik dah. Contohnya apa tu yang dibunuh di sini tu ke balik sembahyang subuh tu Faidi Imam tu. Ya. Jadi patut diperbanyakkan lagi, gantikan pakar-pakar Palestin tu. Okay. Bila dia buat gitu, dia menjadi sebab untuk orang robohkan semua kan sekarang ni jadi. Jadi betul, insyaAllah pahala mereka dapat semua. Tapi dari segi ada hikmah buat perlukan nafas yang panjang. Terseksa tu memanglah orang kata kau cakap senang lah, kau tak duduk baik. Betul, tersetuju pun ya. Tapi manakah yang lebih baik? Jihadnya mana? Ya. Kalau kadang-kadang kita tahu kita tak cukup kekuatan pun tak cukup dan kita tahu kita akan dibelasah banyak, kita memang dah tahu pun umpama tikus nak bersih singa tidur kan buat masa ni. Jadi lebih baik wa'iddu mastata'tum min quwwah tu dia dapat betul-betul kekuatan sampai musuh gerun ya. Dan gerun tu tak semestinya dengan senjata sahaja ya. Kalau Jepun sekarang ni dia gerun ni kerana teknologi dia dan juga ekonomi dia yang meluas.
Siapa bermusuh dengannya pun dia telah merosakkan sebahagian ekonomi negara dia. Itu pun kekuatan. Ya, sebagai senjata. Jadi kalaulah umat Islam ni bina kekuatan itu dulu, kekuatan tabamun sesama umat Islam, kekuatan jaringan perniagaan sama dengan umat Islam. Kita belum terbina jaringan antara negara Islam di Timur Tengah dengan Asia Tenggara, belum terbina dengan baik pun. Ya, patut kita bina perkemaskan juga dulu ikatan itu. Barulah kita boleh nak cerita lihat senjata ke apa kan. Kita pun dah boleh buat senjata sendiri dah. Ya, kita gabungkan kekuatan Turki, Iran, Indonesia macam boleh buat sendiri lah. Barulah sesuai ketika itu untuk kita ya, syanal harb ala kufar, pandangan lah. Ya, Allah Akbar. Yalah, balik pada Iman. Balik habis. Soalan boleh ke? Soalan okey. Sambil nak menghidupkan diskusi. Yalah. Selalu tengok orang cakap tentang kita sama kaum Melayu ataupun Islam dia pecah-pecah berbalah-balah sebabkan ada perbezaan siasat atau sebagainya. Ada mungkin pandangan-pandangan lain ke? Sebab saya pun memikirkan jalan semana untuk kita ni boleh menjadi satu kekuatan. Yang selalu kan dalam kertas, di atas kertas semua menyebut tentang Islam, syumul dan sebagainya, tapi pada realitinya tengok banyak percakaran, bantahan, sebagainya kan. Jadi mungkin tu yang seumumnya lah yang saya boleh majukan untuk kita diskusikan. Di mana yang mungkin yang terlepas ataupun yang hilang tu. Sebab saya sekarang ni dalam kegiatan sekarang banyak cuba nak menggerakkan perempuan kepada perkara berkaitan dengan pemilikan modal. Sebab kita tak ada memiliki kekuatan menguasai dan pemilikan modal yang banyak mempengaruhi juga. Selalu kita nak pegang pada kuasa siasat. Tapi tengok sebagai contoh Dong Zong, tekanan 4-5 Perdana Menteri untuk iktiraf, dia have nothing to lose. Sebab apa? Dia membangunkan empire dan juga institusi dia tu dengan masak modal. Jadi mungkin itu, atau mungkin kalau ada yang lain yang boleh kita sama-sama diskusi kan. Kalau tanya pihak-pihak walaupun dia akan cakap kita kembali kepada Islam secara umum. Sedangkan kita nak tengok operational wise ni macam mana kan, tengok operasiannya tu. Allah Akbar. Boleh tanya soalan kan dalam diskusi ni? Sabar. Kita buka je. Kita bagi Dr. Hadi tu. Okey. Tadi kritikal. Tadi kritis. Ini FBI kan? Wakil FBI. Saya ada satu jawapan mudah yang saya ambil daripada Tok Guru saya lah. Saya anggap Tok Guru saya lah. Sebab saya pernah tanya soalan yang sama kepada dia. Apa nak buat Datuk Muhammad Zuhdi ada orang setuju tak setuju lah dengan dia punya ni kan. Tapi dari segi pemikiran tu saya boleh get along lah dan boleh bersembang dengan arwah ni berjam-jam. Kita pernah bersembang 4-5 jam ni kan. Dia bagi tahu begini, dia apa yang orang Melayu, dia tidak ada satunya dia tidak ada solusi yang segera kan. Dia kata apa yang orang Melayu kena buat ni sebenarnya politik lah, siasat. Dia tu takkan ke mana juga. Dia kata setiap individu ni, kita tanggungjawab kita memperkaya. Ada bunyi tu macam very selfish, tapi dia cakap tu betul lah. Tanggungjawab kita sekarang adalah memperkayakan diri kita masing-masing. Apabila kita kaya, kita tak perlukan politician. Kita tak perlukan ni semua, tak payah pejabat tanah. Kita pergi pejabat tanah, orang pejabat tanah dengan cakap kita. Itu dia punya kan. Kita pergi, kita tengok macam tu lah Elon Musk kan. Dia duduk kat White House tu, dia bodoh-bodohkan apa tu Trump tu, macam tu lah. Jadi dia kata, kamu tadi kita tak tahu, habislah kita tak ada ni nak benda kan. Carilah duit banyak. Carilah duit banyak, jadilah kaya. Lepas kaya tu kita nak buat apa,
nak beli ahli parlimen ke betul kan. Tapi saya masih lagi belum kaya lah. Jadi itu macam solusi bodoh-bodoh tapi dia cakap betul juga. Dan bila kita tengok di tempat-tempat dia pun mempengaruhi pola pengunjung juga. Dia rasa under siege ni apa, minda captive mind ni. Itu kalau macam kita tak ada duit, pendidikan apa, memang kita rasa macam habislah, kita sebutlah apa Cina nak kuasai kita apa kan. Tapi kalau kita dulu kalau dulu dari segi pelajaran, pendidikan, universiti, sambung degree, master, PhD. Tapi sekarang ialah kata-kata orang Melayu pun boleh ada profesor semua. Ini dari situ dah boleh lagi ni. Kemudian dah ada kekayaan. Bila ada kekayaan tu tak perlu ni dah. Dia takkan rasa tergugat, tak ada. Jadi kalau orang Melayu semua boleh kaya-kaya, selesai masalah. Jadi macam mana cara tu kita kena memperbanyakkan lagi lah, ramaikan lagi lah. Orang Melayu ni kan, kekuatan dari segi ekonomi, which is tak senang juga kan, tapi kita usaha lah. Bila setakat ni seorang je boleh beli emas 15 kilo. Satunya kena ada 1 juta. Betul kata. Wallahualam. Siapa? Ustaz? Tapi dari ada segi kawan pendakwah, Cina, ada kawan tentang video apa nama dia perempuan tu yang beli 15 kilo tu. Dia bagi ke seorang khabar Cina kan. Cina senang. Dia kata perempuan kena Melayu susah dia. Bagi kita kata dia nak riak lah tu, dia tunjuk orang kita kan, ramai komen kita kan. Tapi dia tak semua Melayu susah dia kata. Dia orang bagi berita tu memang dia orang kagum lah. Sebab tu kadang-kadang kita kena tengok persepsi orang lain ni bukan hanya dengan sabar, zuhud, sabar dengan kemiskinan tu aja menarik perhatian orang. Bagus beriman sebab dia kagum dengan kehebatan Nabi Sulaiman. Dia beriman. Bukan Nabi Sulaiman yang miskin, yang dhaif. Kebanyakan orang yang bukan Islam kan, dia nampak apa jelas kat mata dia. Kenapa kat dunia kena hidup susah? Kan? Apa kat Islam ni mesti susah. Kalau itu yang kita perkenalkan, memang promosi kita tak betul lah. So apa yang dilakukan oleh Esko Kelantan tu separuh betul lah. Betul lah. Cuma sumber duit tu yang masalah. Hak dia tak masalah. Okay, terus sama balik. Jugalah apa yang dengan Esko Terengganu tu pakai kereta baru pun tak masalah. Tapi biarlah dia punya kata pulang balik kepada ayat tu, berbaloi. Ya? Ayat dapat apa ni kelebihan segi kompetensi mereka sumbangan pada ayat. Kita tak boleh ke sini orang tengok. Memang apa Syekh Ali Al-Qaradari dia ikut program dia pasal di KL lah. Dia kata umat Islam ni dia faham zuhud yang silap, yang melampau ni semenjak zaman Abbasiyah lah. Sebab ketika itu orang Islam memang kaya-kaya tau. Dia manusia paling bertamadun lah. Orang Itali, orang Sepanyol datang belajar. Dia saintis-saintis ya yang dituduh murtad oleh gereja di barat tu asal belajar daripada ilmu falak orang Islam. Ya. Sampai mereka dihukum bunuh bakar Galileo Galilei, Copernicus ya. Semuanya semua terdedah dengan dunia Islam. Orang Islam memang sangat kaya. Syekh Ramadan Al-Buti dia tulis buku dia Min Rawa'i Hadaratina. Ketika Baghdad tu 10 batu di kota Baghdad tu semua jalan keluar tu berlampu. Paris, London gelap gelita. Rumah-rumah itu dia ambil daripada buku buku sejarawan Inggeris. Buku besarlah sejarah Inggeris yang menggambarkan keadaan perbandingan kota Baghdad dengan Paris dan London ketika itu. Yang paling berpengaruh di Paris dan London adalah wish ahli sihir. Orang penduduk London, Paris tu hidup bersama ayam kambing dalam satu rumah sebab pencuri sangat berleluasa dan orang paling berkuasa tu ahli sihir lah.
Ketika Baghdad tu jalan dia dah berturak, bukan tar, sekarang dah berturak dengan batu susun tu. 10 batu setiap keluar 5 batu semua dah berlampu dengan lampu lemak. Dan rumah ketika itu pun Baghdad tu rumah dah bertingkat-tingkat. Zaman Nabi pun dah ada rumah 2 tingkat kan. Jauh lebih bertamadun daripada bangsa lain ketika itu. Tapi kenapa wujudnya zuhud yang melampau ni? Sebab golongan dia biasalah bila dah terlampau ni dia akan wujud yang satu juga. Jadi orang yang tak selesa dengan kemewahan yang melampau tu, dia akan membentuk satu gerakan untuk mengembalikan umat. Dia anggap tu sesat lah, saja. Memang sesat, minum arak pun biasa di kalangan orang kaya Islam. Jadi dia respon dia wujud gerakan yang tu jadi tasawuf tu. Bukan tasawuf tu tak bagus, tapi ada yang melampau sangat sehingga memuji-muji, mengangkat miskin. Zuhud tu miskin. Kan zuhud tu tak seperti miskin. Zuhud tu tak simpan dalam hati je. Ya. Itulah yang boleh dikongsikan. Allah. Anda nak panjang yang sama ni, anda nak panjangkan kepada orang kuat amanah lah. Kalau kita bercakap tentang fikrah dan pemikiran Islam tu, amanah kehadapan lah. Tapi kalau kita turun ke bumi, kita lihat kebajikan orang Melayu tentang ekonomi mereka, kita nampak mungkin UMNO sedikit ke hadapan, ataupun itu sebab track record lampau mereka lah. Dan PKR pun mungkin lah ada sumbangan sebab ada kerajaan Selangor dan sebagainya. Kadang-kadang kita belum nampak lagi hala tuju yang jelas oleh Parti Amanah di dalam membangunkan masyarakat Melayu, sama ada mindanya, ekonominya. Mungkin dah ada tapi masyarakat tak jelas. Mungkin Faizul boleh kongsi kepada kita malam ni dan juga kepada pendengar di luar. Ala-ala nak tanya, kenapa tak memilih wacana PAS saja? PAS teruslah. Ini nampak macam bergurau kan. Nanti kan di sebelah pantai timur, sebelah Kedah. Kenapa tak senang untuk kita memilih wacana PAS tu? Apa? Malam ni? Maksudnya malam ni ke? Perbincangan? Maksudnya kenapa kita sekarang dah ada, kalau nak cari wacana Islam pun, sebahagian masyarakat Melayu Malaysia mengatakan PAS tu dah boleh menyelesaikan segala. Bapuk Ustaz Rubik lah. Ustaz Rubik. Kita bagi Faizal jawab. Okey, siapa boleh? Bapuk pergi buat masjid lagi. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita bercakap soal tadilah bila kita bercakap soal keperluan untuk kita jadi orang yang ada lah, orang yang ada. Saya sangat setuju bila kita sebut sebab hari ini seriously bukan kat Malaysia je, di mana-mana pun semuanya ditentukan oleh golongan istilah kita kapitalis lah. Sampai kita kata Trump tu dah macam tu kaya pun, akhirnya dia tunduk juga dengan orang yang lebih kaya daripada dia. Sebab akhirnya segala benda kita walaupun kita selalu sebut walaupun duit tu bukan segala-galanya, tapi hari ni segala-galanya memerlukan duit. Itu hakikat yang kita kena akui. Begitu juga yang kita sebut bila mana hari ni dengan segala macam kekangan yang ada, sebahagian orang yang berjaya membina kekayaan, berjaya membina kekuatan ekonomi, dia menguasai sikit sebanyak. Itu realiti pertama. Keduanya balik pada soalan Ustaz Omar tadi. Bagi saya usaha tu bukan tak ada. Cumanya dengan keterbatasan amanah, dengan usia yang walaupun orang kata dah 10 tahun, tapi sebagai sebuah parti politik, bagi 10 tahun sangat muda. 10 tahun sangat muda. Dalam keadaan sampai hari ini, selepas 10 tahun
Hantar nak muliahan ni sampai bila? Kena 5 tahun lagi ke 10 tahun lagi. secara komparatif lah. Secara perbandingan. Kalau kita nak cerita 5 tahun lagi anda tanya so ada tahu. Cuma kalau kita secara perbandingan, sebab sampai hari ni walaupun kita kadang-kadang kawan-kawan duk kata kan sampai hari ni ahli masih miskin, ahli masih susah dan sebagainya. Sebab sampai hari ni pun parti kita masih parti yang miskin. Kita bukan satu parti yang baru ditubuhkan 2016-17 tiba-tiba declare dalam akaun ada 400-500 juta. Sampai hari ni kita tak ada jumlah sebanyak itu. Itu realitinya. Dan sekurang-kurangnya saya berani sebut dengan kawan-kawan bila mana kita turun dari kita PH ditumbangkan 2022 hari itu, saya selalu sebut dengan kawan-kawan yang jadi wakil rakyat, yang jadi menteri exco dan sebagainya. Sekurang-kurangnya saya kata saya berpuas hati dalam keadaan mereka meninggalkan puncak kuasa itu dalam keadaan mereka masih miskin. Yang saya lebih bimbang adalah bila mana mereka keluar daripada puncak kuasa, waktu mereka masuk dalam keadaan mereka miskin tapi mereka keluar dengan keadaan yang sangat kaya raya. Itu saya lagi benda tu saya sebut bukan dengan kawan-kawan amanah, juga dengan kawan DAP pun saya sebut benda yang sama. Saya kata itu saya rasa sedikit saya puas hati dengan kat situ. Berbanding sebab kebimbangan saya bila mana kita tinggalkan kerajaan dalam keadaan rakyat masih miskin tapi kita meninggalkan kerajaan dalam keadaan kekayaan yang sangat luar biasa. Itu benda yang kita bimbangi lah. Balik tak apalah, yang tu parti mana tak kisahlah. Okay? Jadi bagi saya dalam keadaan keterbatasan kita dengan kita cuma ada 2 menteri pada masa yang sama, saya juga selalu bila mana sahabat-sahabat yang sedikit aktif dalam parti saya sebut dan juga perniagaan, saya selalu sebut kalau antum dah ada bisnes, fokus bisnes. Janganlah sibuk sebab semata-mata dia jadi ahli amanah, dia ada bisnes, sibuk juga nak jadi ketua kawasan, sibuk nak pegang jawatan. Bukanlah kata kita nak tak bagi dia masuk sebab kita takut dia tak ada. Tapi bagi saya ruang untuk mereka bergerak di bidang itu lebih baik. Sebab mereka tak perlu nak berebut teruk-teruk dengan kawan-kawan yang yalah jumlahnya tak banyak. Tapi kalau berebut fokus benda yang sama susah kan. So dia akan jadi bolok kat situ lah. Okay? Berbanding dengan kalau mereka fokus dengan apa kekuatan yang mereka ada. Jadi kita yang yalah mungkin ada sedikit sebanyak ruang, Ustaz Ali, mungkin Ustaz Omar, mungkin Ustaz Dr. Adi kan, yang duduk dalam circle itu boleh sikit sebanyak bantu. Mungkin tadi sebut kalau nak dapatkan saham McDonald kan contohnya kan. So benda-benda gitu, ruang itu dia dimanfaatkan oleh rakan-rakan yang sememangnya bermain dalam bidang itu. Baiklah, selagi boleh bantu kita bantulah. So balik kat situ maknanya saya sekali lagi ruang itu bukan tak ada, tapi dengan keterbatasan kita cuma ada 2 menteri dan 2 tim malam menteri nak banding dengan tempoh masa 10 tahun kan. Sekali lagi saya ulang, selepas 10 tahun kita setiap kali kita bentangkan kewangan parti kita pun kita tak pernah lebih daripada balance dekat akaun tak pernah lebih pada 1 juta. Nak banding dengan satu parti yang lain yang ditubuhkan selepas kita, duit yang kena freeze 400 juta kan. Itu realiti kan. So saya sebut dengan kawan-kawan bila mana mereka selalu sebut apa jadi menteri pun bodoh, tak boleh nak kayakan kawan-kawan, tak boleh nak kayakan parti. Saya kata kalau kita nak pimpinan kita duduk dekat muka surat khabar, muka depan surat khabar kan, ada duit 47 juta dalam akaun dia, buatlah kan. Tapi adakah itu yang kita nak? Adakah itu motif kita, objektif kita dalam berpolitik? So itu saya ingat satu perkara yang saya nak kongsi lah. Okay, cuma soalan yang tu saya nak jawab ni. Saya nak tanya. Oh okey. Ingat musuh sama jawab ni. Kenapa tak pas bagi penyelesaian? Dia balik-balik jawapan ni saya ingat 10 tahun dulu dah jawab dah. Penat dah jawab soalan ni. Masa itu Aimas kalau mendengar. Ya. Kalau balik-balik soalan ni, kalau saya selalu sebut dengan sahabat, yalah especially Aiman kita first time jumpa kan. Kalau ditanya dengan waktu muktamar PAS di Kuala Selangor 2015, orang tanya waktu tu dah adalah hura-hura parti baru dan sebagainya. Orang kata entah macam mana parti baru ni. Orang kata gila kelopahnya.
Tak masuk. Ana kata kok mana pun tak keluar lepas ni kan. Tak ada lah. Tak ada langsung dalam kepala akal Ana waktu tu. Entah boleh tanya sahabat Ana, mungkin sebahagian kenal sama Ana. Orang tanya, Ana tidaklah sampai ke situ. Kan? Tapi orang tanya entah banyak sahabat yang awal duk rapat dengan Ana, duk sebut benda yang sama. Ana kata Ana tak adalah. Ana kata kalau Ana tak ada jawatan dalam parti pun Ana dah ada 2-3 NGO yang Ana terlibat. Ana kata pun kat situ lah. Kita bukan nak cari apa-apa dalam parti ni kan. Kita sekadar ada benda asal kita. Lillahi ta'ala nak bina masyarakat, nak membina masyarakat lebih baik. Itu je kan. So kalau kita tak boleh bergerak dalam parti, kita bergerak dengan apa ruang yang kita ada. Cumanya bila masa berjalan, kita melihat sebuah parti yang sebelum ini 2014 waktu tu, bila saya imbau balik 2014 berlaku muktamar di Johor. Sahabat-sahabat waktu tu datang ke Johor muktamar. Saya ingat beberapa orang sahabat yang sebut waktu tu, entah antum semua di Johor buat muktamar Johor ni sangat hebat. Tapi orang kenal muktamar Johor ni sebagai sejarah paling pahit sekali. Sebab di situlah ingat sebagian sahabat-sahabat yang lama waktu yang mungkin zaman sekolah tak kenal lah kan, tak ingat lah kan. Sahabat-sahabat yang lama waktu tu, di situlah lahirnya perkataan Barwah. Sana ingat lagi selepas berakhirnya muktamar, hari ada nak patah balik ke tempat muktamar tu, untuk buat clearance sebagainya. Anda baca Facebook, kawan-kawan non-Muslim, kawan-kawan Facebook yang non-Muslim yang bercakap, ini ke Islam? Ini ke Islam? Sebab bagi anak tak ada masalah orang nak kata PAS tu kan. Tapi bila mana orang kaitkan PAS itu adalah Islam, ini ke Islam orang sebut, anak jadi rasa sangat-sangat terkesan waktu itu kan. Antara benda yang anak rasa, benda yang trigger anak lah waktu itu. Dan bila mana masa berjalan, anak melihat walaupun anak akan sebut tadi anak kita bolehlah bergerak dengan NGO dan sebagainya, tapi anak rasa anak perlu mengoptimumkan jumlah masa hayat yang tak berapa hari dah untuk anak hidup ni, untuk kita bawa Islam yang kita rasa, bagi pandangan saya, betul-betul Islam yang bukanlah sifatnya mengkafirkan orang, Islam yang bukanlah sifatnya semua orang yang berbeza dengan kita semuanya munafik, semua yang berbeza dengan kita semuanya kafir dan sebagainya. Sebab kita kena akui hari ini kita ada perbezaan. Semua orang ada pandangan masing-masing kan. Hari ini kalau kita hari ini musrah kat MACD, walaupun saya selalu sebut dengan sahabat, saya tak pernah, dalam saya tak ada mazhab, saya tak boikot kan. Sebab tadi Ustaz Omar cerita macam mana, dan antara benda yang saya sangat terkesan bila sebagai sahabat yang ada MACD cerita, dia terpaksa berhentikan staff dia yang OKU. Sebab MACD ni ada polisi menggajikan OKU. So orang duk kata rezeki bukan satu tempat je kan. Cakap sedap lah. So entah bayarlah gaji kawan tu kan. Dalam keadaan kita tahu mereka bekerja tu produktivitinya rendah, tapi itulah peranan yang ambil. Dan kalau kita hentikan mereka, saya bimbang, anak bimbang, kita menzalimi sahabat-sahabat yang memang tak ada ruang lain untuk mereka bekerja. Jadi benda yang sama bila kita cakap soal perbezaan itu, bagi Ana sampai hari ni Ana masih bersahabat lagi lah dengan kawan-kawan PAS dan sebagainya. Ana boleh minum semeja, boleh sebagai sahabat-sahabat yang hari ni sehari dua ni jadi bahan dekat kuil tu. Antara sahabat yang waktu tu WhatsApp kat Ana, bila waktu Ana umur keluar hati tu, dia WhatsApp kat Ana, dia kata dia kecewa sebab dia kata dia harap Ana lah akan bersama dengan dia membetulkan PAS waktu itu kan. Jadi bila Ana keluar itu antara sahabat yang WhatsApp Ana waktu tu lah. Cuma Ana kata waktu tu Ana kata umur kita waktu tu umur Ana 40, kita 40 Ana kata. So Ana kata kita berdoa lah, lagi 10 tahun, mungkin 20 tahun Allah pertemukan kita. Sebab bagaimana umur 50-60 ni waktu yang sangat produktif untuk politik. So mudah-mudahan waktu itu kita lah yang akan jadi mangkin, supaya kita dapat islah sesama kita, dapat memperbaiki ummah dan syarikat. Allah a'lam. Lagu yang anda boleh kongsi. Lain, siapa kalau nak tambah? Siapa lagi? Ustaz Jupri. Ustaz tadi macam nak ni tadi. Soalan ulama ni tapi tadi berkenaan dengan bagaimana tentang kefahaman Islam tu. Kita dah tahu Islam cintakan kedamaian, kasih sayang. Tapi pada masa rahmah dan seumpamanya, kalau kita tanya semua orang tahu. Sebab itu saya dalam kuliah maghrib pun kadang-kadang saya sebut begini.
kita dalam masjid ni, katalah kita sekarang ni 50 orang, 60 orang, kita faham agama, kita semai jemaah, kita tahu kita kena jaga hubungan. Tapi percaya ataupun tidak, antara kita yang keluar nanti akan sebarkan berita-berita fitnah. Kita akan qauzaf orang. Sebab apa jadi perkara semacam itu? Kenapa terjadi? Kerana kita, amalan kita itu, kefahaman kita tentang Islam itu belum mendalam. Kita dari sudut penghayatan kita kepada agama tu, seolah-olah kita cuba pisah-pisahkan. Aku baik tadi sebab aku duduk masjid. Oh, kata tak boleh qauzah, tak boleh ngumpat orang, tak boleh caci maki, tak boleh. Keluar saja dari masjid, kita terus hina orang. Anda berani nak buat statement here. Grup WhatsApp surau dengan grup WhatsApp masjid adalah kilang fitnah. Ini muka dia. Sekali lagi. Ulang sekali lagi. Betul. Itu di situ. Jadi sekarang ni kita bercakap, sebab tu adalah dari sudut pandang menulis Islam. Dia tulis buku antara dia kata Kaifa Nafhamul Islam. Macam mana kita nak faham Islam? Orang faham dah hukum Islam, iman apa semua. Tapi antaranya ialah kita tak boleh memecah-mecahkan. Bila bagus tu dalam masjid, ketika dengar kuliah, cerita ulama, itu semua okey. Tapi kenapa selepas tu kita maki orang, kita hina orang, kita aibkan orang? Dan kita tengok profil yang tak lock profile lah. Sekarang banyak lock profile lah. Pakai ketayak wanita, sokok hitam, Pakai capal. itu yang kadang-kadang tu. Jadi sebenarnya Dia bukan penyakit beliau tak polia dan do. Merasa mulia dan suci daripada diri lain. Itu pun masalah hati kan. jadi sebab tu yang saudara Nabi sebut tadi, yang Quran gunakan fala tuzakku anfusakum wa alamu biman ittaqa. Kamu tak boleh sucikan diri kamu. Betul tak? Tak boleh sucikan diri kamu. Tak boleh jadi watak macam Walid tu. Ada sucikan diri orang apa semua sekali. Jadi dia basic dia pergi pada tu lah. Kalau kita boleh perbetulkan, ni usaha yang panjang lah. Usaha yang panjang. Dia kadang-kadang setengah kita faham agama yang kita faham dulu, yang 20 tahun, 30 tahun dulu, yang ketika itu kita masih mencari arah. Kita faham Islam mesti way of life kena begini, kena sokong kumpulan ini, itu baru Islam. Kalau tak ikut grup aku, belum Islam. Mungkin kefahaman itu, tapi bila usia kita bertambah, kita mengaji lebih banyak, kita belajar lebih banyak, kita membaca lebih banyak, saya percaya kita akan berubah. Saya ambil contoh, bukanlah ini contoh. Biasanya orang belajar agama macam Aiman, macam saya, macam Abel Jo ni, kebanyakan kita ni, kita kalau Patah Timur ni, kita jarang jumpa orang Cina, orang India. Macam saya sekolah, daripada sekolah rendah pergi sanawi, pergi ke college, pergi ke universiti, sambung lagi universiti, tak pernah jumpa orang Cina, India. Tapi alhamdulillah, saya tidak ada kebencian, buat sangka pada orang India, pada orang Cina. Saya tak pernah hina dia. Sebab apa? Sebab kita belajar agama Islam tu memang kita kena hormat orang, kena sayang orang. Dan bila kadang-kadang di tempat kerja ataupun di mana apa niaga kita jumpa Cina, kita tak rasa ada benda yang menutup. Kita rasa biasa je lah. Sebab itulah belakang kita hina dia, kutuk dia, depan kita cakap dia tak. Kita sama je. Sebab apa? Agama ajar begitu. Benda ni bukan benda boleh berlaku, benda boleh buat. Itu saya katakan. Agama ustaz sama tak dengan agama mufti. Semua agama. Pegang kursi. Pegang kursi. Sekali lagi. Cantik. Sebab tu Najmuddin bila duduk kota nama Arab. Orang sebut Najmuddin kan. Mufti mana? Mufti mana? Oh ya sikit. Mufti mana? Dia nak mencelah kita bagi dulu. Lepas kata panggil Najmuddin. Jadi perkara-perkara macam tu lah, benda-benda macam tu yang sebenarnya kita boleh baiki dalam kehidupan kita. Sebab itu dia kadang-kadang aliran bagi saya lah, dengan pengalaman kawan-kawan, aliran kita boleh berubah-ubah. Apa guna Aswaja ke, Salafi ke,
aliran apa-apa pertengahan dia, aliran ni boleh berubah-ubah. Saya percaya mungkin satu hari kita fikrah kita akan berbeza. Jadi tapi asas kepada agama tu dikekal. Ana rasa ustaz tu juga menjawab soalan Aiman, kenapa kita tak guna wacana PAS. Sebab berubah-ubah tadi. Satu lagi benda yang berlaku dalam masyarakat. Ya, misalnya soal hukum hakam ni, dia kalau benda tu haram semualah, semua orang lah. Kalau benda tu haruslah, tak boleh. Bila puak kita buat begitu, kita hujah dia begitu, begini. Tapi orang lain tu kata bagi tomahan macam-macam kata-kata yang pedih lah tak. Jadi kenapa tidak ada keterbukaan tu, perlulah. Kita jangan tengok sebab dia warna baju dia warna biru, dia begini. Baju dia warna merah, kena begini. Baju dia warna hijau, begini. Tak sama kali. Sama kali. Betul tak? Pena hijau. Okey, ana ada soalan. Nak tanya Ustaz Ali lah kan. Ustaz, zaman anak ni budak 90-an. Okey. Air tahun Budak ni kalau orang Kelantan zaman tengah panah kopah tu kan, kopah ni Islam agama. Maknanya lain nampak ijadah. Nampak ijadah. Dia lepas dengan azan dengan hujud. Okey, okey. Jadinya anak nampak sekelana Ustaz. Okey, memang dia semangat nombor 1. Ilmu nombor 2. Okey. Maknanya dia tibai dulu baru tabar. Juga. Dia tibai dulu. Lepas tu kalau kebenaran tu terungkap, dia senyap tak? Senyap. Itulah generasi anak tapi okey. Okey, soalan dia apakah pandangan Ustaz ataupun Ustaz bagilah sikit pencerahan kepada golongan-golongan ini, macam mana kita ni biar sederhana. Okey. Tak kira aspek mazhab ke politik ke siasat, sebab kita ni dari sudut siasat ni berpecah dah. Mazhab pun berpecah lagi. Macam bila kita boleh bersatu? Mekdi lah kita satunya. Tapi ada orang anak jumpa tu yo behel Mekdi, tapi ada belakang gerak makan Mekdi. Tu soalan. Sebelum Ustaz Ali jawab, kita bagi Ustaz Ali kesedih dulu sebab saudara Hanafi nak bergundur lah. So dia nak bagi kata-kata akhir lah. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada semua ahli usrah, ustaz-ustaz semua dapat bagi ruang dan kesempatan. Ada satu lagi pertemuan dekat Sungai Merak. Tak dapat nak. Ustaz. Itu je lah, nanti saya akan mendengar siaran langsung lebih rakaman. Sedikit harapan pada wacana Usrah Madani ni ke depan. Sebenarnya saya memang daripada dulu lagi memang subscribe idea progresif dalam mana-mana pilihan pun. Ada pilihan kegiatan atau pilihan parti atau sebagainya. Cuma challenge kita adalah, contoh saya bagi contoh yang betapa simple minded kat luar. Kemenangan ada seorang ahli Adon Galas, Puan Bidin. Dia menang di Galas dan dia buat temubual dengan seorang budak muda. Apa yang menyebabkan boleh sokong parti PN ataupun PAS? Lagu dia sedap dia. Lagu dia mempertahan begitu sekali, polos dan begitu sekali. Kau tak semangat tak apa. Mereka memilih dan di luar tu sampel begini terlalu membiak dan ramai. Jadi macam mana untuk nak mencantas dan membongsaikan mereka ni memang kecil-kecil yang buat dalam bentuk gerakan lah. Kita dah ada sedikit common ground yang sama, tapi nak operationalize di luar tu pun nak kena ambil kira ni lah. Tak maaf tak dapat teruskan lama. Saya sokong sepenuhnya. Terima kasih banyak. Okey. Ali, nama Ustaz Ali. Sebelum Ustaz Ali jawab, tambahan. Walaupun budak-budak zaman dia hidup tu hijaz lalu. Lepas tu kita tengok dulu ni pun hijaz tu teruk benar. Even di Kelantan pun orang sedar. Sama-sama dia balah dah. Dulu ni amanah nak balah nak mula jadi MB lah apa semua.
Tapi dengan seteruk mereka ni, kenapa PKR Amanah masih tidak berjaya menjadi alternatif di Kelantan? Betul soalan berlainan tu. Okey. Yang pertama tadi, macam mana nak soalan Bejo tadi kan? Macam mana nak jadi nak sederhana punya sederhana sikit. Jadi jawapan yang ringkas ni, tajuk jawapan tu senang, jangan jadi walaupun sesiapa. Betul. Bagus kita hormat guru, ya. Tapi guru tu kita hormat dia atas dasar dia guru, jasa dia banyak. Tapi kita tak percaya bahawa setiap apa yang dicakap oleh guru tu betul. Tak kira lah dalam PAS ke, dalam apa ni, Salafi ke, apa lagi yang ramai pengikut, yang banyak pengikut, orang yang boleh bukan influencer, figura awam, public figure. Jadi jangan pengikut tu bila kagum dia menjadi walaun. Ikut tak apa, tapi jangan jadi walaun. Walaun ni bukan, bagi saya bukan satu perkataan yang tercela. Dia loyal sebenarnya, dia wala, ya? Wala. Terbuka lah, ya? Saya dulu pun sebenarnya kat Mesir saya tak pernah jadi walaun. Tak disclaimer. Tapi Ustaz memang doktrin walak tu memang ada dalam silibus kita kan. Jadi adakah Ustaz menolak doktrin tu dalam ni? Dalam silibus mana? Parti dulu lah. Dia sebab dia daripada kepimpinan ulama itulah. Mengajak mana PAS berubah daripada Datuk Asri kan. Ya Abang Mat lah yang mula itu. Abang Mat pun dia dah menyesal dia. Projek dia buat. Macam cerita dia. Dia kena bersedia untuk berubah. Saya nampak dalam PAS ni dia sebenarnya mereka nakkan agama, tapi ilmu tu tidak mendalam dalam PAS. Dia ada sathayah secara ada ilmu, ya. Tapi tak semua dalam PAS tu yang dia panggil ulama tu ulama sebenarnya. Dia tak sampai tahap itulah. Sebab itu kadang-kadang mereka tu jadi flip-flop, apa flip-flag, ya. Sebab dia nak kata, nak jatuhkan orang. Dia bagi contoh apa liberal lah pergi ke rumah ibadat pakai, tapi dia tidak berdasarkan ilmu yang kukuh, berdasarkan pembahasan yang sampai tahap tahqiq ilmu tu. Jadi bila satu masa dia menghadapi keadaan yang sama, bila di kawasan orang yang ada non-Muslim, dia terpaksa buat benda yang sama. Jadi dia macam telah melanggar ajaran yang dulu dikata liberal sesat. Jadi itu masalah dalam PAS sebenarnya yang sepatutnya boleh dilihat oleh pengikut-pengikut bawahan. Jangan malulah untuk kalau kata nak keluar ke, tak perlu malu. Macam saya sendiri dah lama dah setia keluar depan kan. Tapi ada pula kata sebab tak dapat jawatan tu. Sebenarnya saya masuk PAS tak pernah daftar ahli sebab saya tidak target untuk naik dalam parti, ya? Tak pernah daftar ahli pun. Cuma saya menghidupkan usrah PAS masa di negeri Sembilan PAS tak lemah gitu kan. Saya menghidupkan. Jadi itulah yang soalan pertama tadi. Jangan jadi walaupun bersesiapa lah. Tok guru mana pun, ya. Dan cerita-cerita bagi asatizah pula yang ramai pengikut, tak payahlah bina ke tak subang pengikut dengan cerita-cerita pernah mimpi jumpa Nabi. Benda tu berlaku, tapi tak perlu diceritakan sebab dia boleh membiarkan ketaksuban pengikut tu. Ya, kalau kita jadi tengok pada contoh orang alim yang betul alim, ya, almarhum Syekh Ramadan Al-Buti, sampai orang nak cium tangan dia pun ditarik. Sedangkan benda tu harus. Sebab dia tahu akibat dia. Dan bila dia pergi ke masjid, orang bagi ruang, suruh bagi ruang tu depan dia. Dia tak, di atas kemudian ke belakang. Sedangkan dia ada hak sebagai orang untuk ke depan ni, tapi dia nak jaga pengikut supaya jangan dia taksub. Jadi ustaz-ustaz yang Allah berikan dia sikit syuhrah, populariti tu kena warak dalam bab ni. Anda kalau pakai jubah ke sebab macam tangan. Betul. Tapi sebab tu pakai jumpa lagi pergi Rusia pakai t-shirt merah je. Supaya tak payahlah macam tangan kan. Itu yang kedua tadi apa? Kenapa PKR-nya dia tak boleh temusi Terengganu, ya. Itu satu yang orang tegur, kenapa amanah PKR tak boleh dengan itu kena pakai macam PAS juga lah. Yang tu Ana tak berapa setuju sikit lah nak ubah pakaian tu sebab tu kan sebenarnya
orang Terengganu ni nak kata mereka ni kuat agama secara relatifnya mungkin lah kot, tapi dia lebih kepada sanksi terhadap bangsa lain, kurangnya interaksi sebenarnya. Anda sendiri pun kalau tak keluar daripada Terengganu, tak pergi kolej Islam, mungkin jadi super tu lah juga kan. Sebab kita banyak cakap daripada kecil dengar Cina tak masuk berak. Kalau sebut Cina tu ada je dikait dengan negatif, tak masuk berak. Kalau tak menipu bukan Cina. Kalau orang Melayu kuat nipu ni, jumpa keling pula katak keling dulu. Itu yang kita dengar masyarakat Terengganu daripada awal. Kemudian sekolah grammar pun tu tempat murtad tu. Pada tak ada seorang pun murtad. Dia sebarkan benda gitu. Jadi kita prejudis pada semua orang yang lain daripada kita. Ya kan, Quran tak ajar begitu. Quran ajar ta'arufu, kena Allah bagi kelebihan pada semua orang walaupun dia bukan Islam. Ya? Tapi orang Melayu Terengganu banyak dengar begitu. Bahkan dulu masa budak-budak belajar bahasa orang putih tu bahasa kafir. Liberal. Pakakuk. Itu mana bahasa orang kafir. Itu tak digalakkan saja. Dia faktor itulah yang menyebabkan bila ada orang ahli politik menggunakan kesempatan itu, mana psycho orang Terengganu begitu, dia gunakan sentimen tu untuk dapat sokongan. Dia dapat 32-0. Ya. Sebenarnya bukanlah kerana faktor kuat agama, tapi faktor prejudis kepada kaum lain dan mungkin tak kenal. Jadi sebenarnya nak buat macam mana? Bagi kena banyak usaha-usaha untuk jambatan, bridging antara budaya tu. Mungkin orang Cina di Terengganu tu yang ada tu, tapi Cina Terengganu jadi Melayu pakai pelikat tu ada kalau di Cina kampung lah. Cina dia mulai semelit dengan orang Melayu tu. Tapi satu usaha yang memang tapi mungkin itu masalah kita kot. Kita expect orang jadi Melayu. Yalah, tak ada ubat yang mudah. Ubat dia tu sebenarnya. Orang Kelantan lebih terbuka sikit. Sebenarnya orang Kelantan lebih terbuka sikit banding orang Terengganu. Betul. Sebenarnya. Sebab kalau dulu dikaitkan madrasah Pulau Melaka dengan madrasah lembek dia. Satu poin yang nak tambah sikit daripada apa yang kupas oleh Ustaz Ali. Amanah PKR tidak menjadi alternatif di Terengganu dan Kelantan sebab tidak ada pemimpin alternatif kepada Ustaz Hadi dan Ibu Ni Aziz. Masyarakat Melayu kita kuat agama. Sama ada tahap pemahaman tu kecil ataupun besar, dia nak masuk syurga. Nak masuk syurga ni, dia kena dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan ini dia sampaikan ilmu dan wahyunya kepada Nabi. Dan Nabi dia tak sampai kepada mak sabu. Rantaian Nabi tu sampai kepada al-ulama warasatul anbiya. Dia tak kira lah Ustaz Adi ada masalah kelemahan penulisan dia kasar ataupun dia terkeluar perkataan barwa dan binatang. Benda tu boleh dialas dengan tidak ada manusia yang maksum melainkan Rasulullah. Kenapa kita nak mengharapkan Ustaz Hadi? Contoh Ustaz contoh sebut nama Ustaz. Kenapa kita nak mengharapkan Ustaz Hadi maksum? Dia mesti ada dosa dan mereka terima. Dan dengan dosa itu pun kami tak mampu untuk beraneh parti kerana mana ulama di dalam PKR dan amanah yang boleh bawa kami dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kami ada iman. Anda rasa solusi ni makan masa yang panjang lah. Mungkin kita mengharapkan Aiman bukan sekadar menjadi ustaz, tapi satu masa nanti menjadi guru. Dan perkara itu sebenarnya dekat dengan jiwa Melayu. Melayu dia dekat dengan ulama, dia hidup dengan tok guru pondok kan di Kelantan, Terengganu. So nak tak nak, selain daripada kita mengembangkan pemahaman agama yang sebenar, kita kan ada tokoh yang boleh mereka yakin bahawa mereka tahu benda tu tak sung, walak dan sebagainya, tapi nak juga pemimpin yang boleh dekatkan aku dengan agama, dengan syurga dan dengan kehidupan yang sebenar. Sebab kita dulu pun kagum dengan Ustaz Adi sebab apa? Sebab ilmu tafsir dia.
sebab fiqh dia baca, dia hafal ataupun dia baca kupasan Qurtubi dalam tafsir, sangat mengagumkan. Tak ada orang Melayu yang sehebat itu pada masa itu kita rasakan. Dan sampai sekarang pun kita tahu ilmu dia masih mantap, cuma kupasan politik dia saja yang kita petikaikan. Jadi makan masa lah untuk dibangunkan semula. Sebab daripada sudut politik kita tak boleh bergantung hanya kepada pemikiran politik dan juga progresif di Kelantan dan Terengganu. Kita nak juga mendekati jiwa orang Melayu di sini. Boleh. Kita ada tinggal 9 minit lagi. Musik tak bunyi lagi tadi. Apa taruh benda lagi? Mungkin uji. Tak, Ana je nak tanya soalan kepada Ustaz Ali. Soalan pula. Soalan jawapan Daripada follower, daripada live, daripada Ini live. soalan live daripada penonton kita ni. Bernama Wafi Udin. Saudara Untuk hadir ni. panjangnya soalan. Masya-Allah. Baca. Waladi ni, waladi. Tak Wafi Udin, tak Fawaz. Dalam konsep dakwah, keterbukaan tu penting untuk menarik perhatian bukan Islam supaya terus tertarik dengan Islam. Walhal dalam konsep akidah, tak semua tindakan perlu pada keterbukaan. Contoh, Muslim yang hadir di kuil agama lain, pada konsep dakwah ia adalah teknik yang baik untuk menarik masyarakat bukan Islam. Bermakna pemimpin Islam hadir meraihkan bukan Islam. Di sebalik hujah lain, berada dalam kuil agama lain beserta acaranya adalah satu yang bercanggah dalam Islam. Apakah pendekatan yang harus kita ambil dalam soal ini untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar untuk umat? Adakah sekadar halaluna haramukum? Okey, jawab. Dia tak kaitkan dengan Nushi dia tu. Tak payah sebut nama. Tak masuk. Sebenarnya jawapan. Cakap tu teranglah. Sebenarnya saya sokong apa yang Nushi buat tu. Dengar Sanusi. Nushi Mahfuz saya sokong. Ya. Itulah sepatutnya. Dan nampak proses tu. Proses tu jadi walaupun PAS sudah boleh terbuka sikit, walaupun Nushi diserang oleh Mukhtar Senik dan juga ditegur oleh Tok Guru Dr. Abdul Basit Abdul Rahman. Saya kata tadi kan soalan tu, keterbukaan tu penting, tapi dalam akidah tak boleh. Dia bertentangan pergi rumah ibadat. Akidah ni daripada Quran dan hadis yang sahih mutawatir lah. Akidah baru sampai akidah. Ada ke dalam Quran mengatakan kita tak boleh pergi rumah ibadat orang bukan Islam? Tak ada. Dan yalah Nabi pernah ke masuk kuil? Tak ada, tak pernah lah. Kuil tak ada. Dia kaitkan dengan menghadiri majlis keagamaan. Ya, keagamaan, masuk rumah ibadat ni kan. Ya, kita faham mufti telah memberi garis panduan, kita patut ikutlah garis panduan tu. Ya, tapi hadir dalam seperti Nushi buat tu, sebab itu mungkin rakyat kawasan dia kan, dia rakyat kan. Sama juga dengan PMS buat sebelum ini. Ya. Bahkan Tok Sri Zahid pernah kata letak batu asas gambar, Allah Alam cerita sebab gambar seperti Zahid kena ajar juga sebenarnya. Tapi saya yakin Datuk Zahid tidaklah berniat untuk membina tempat syirik. Saya teringatlah saya baca dalam satu buku. Bagi saya nak faham agama tak boleh Quran Sunnah aja. Kena faham itu sejarah je. Saya baca buku sejarah. Buku sejarah ini ditulis oleh pakar sejarah awal Islam. Perempuan ya, Doktorah Sayyidah Ismail Kashif. Mungkin dah meninggal Mesir ya. Ini pakar sejarah awal Islam yang sangat hebat. Dia boleh baca buku-buku sejarah yang daripada bahasa Inggeris, bahasa Perancis yang tulisan zaman-zaman kan Mesir tu pernah dijajah oleh Rom kan. Dia boleh baca skrip tu. Jadi dalam bukunya beliau membicarakan ni sebelum Muhammad Imarah, sebelum yang membicara tentang inilah konsep ni. Dia dah tulis tahun 50-an lagi sejarah bagaimana Amru bin Al-As bawa Islam ke Mesir tu. Selepas Amru berjaya membawa Islam ke Syam, Umar memberi tanggungjawab, empower Amru untuk bawa ke Mesir.
sebab orang Mesir ni antara Kristian yang menjajah daripada Rome Katolik mazhab yang menjajah, mereka menjajah Koptik, mazhab Yakobiah Jacobian, orang Kipti lah. Dan Koptik ni dizalim, dibunuh hidup, ditanam pasir hidup-hidup, diselam dalam air, sehingga ketua padri Koptik tu Benjamin melarikan diri selama 13 tahun. Bila Amru sampai tu dah 13 tahun Amru melarikan diri. Lalu Amru tahu cerita tu, Amru menulis surat putuskan seluruh pusat Mesir supaya balik, sebab dia akan memberi keadilan kepada Benjamin. Lepas 3 tahun Benjamin pun balik, dan Amru membuat majlis khas untuk menyerahkan kunci gereja Koptik yang dirampas oleh Katolik. Buat majlis khas untuk serah balik kunci pada dia. Jadi Amru sebagai pemimpin Mesir ketika itu, dia bukan bertindak sebagai pemimpin Islam, pemimpin Mesir. Sepatutnya kalau kita faham teorinya, lantaklah kafir sama kafir berperang berbalah kan, dia lemah. Tak, Amru tak faham gitu. Amru ni sahabat Nabi, Amru faham daripada Nabi. Dan Amru juga membiarkan Sphinx, piramid kat Mesir tu, Amru biarkan. Sebab dia tak ada alasan nak jadi syirik, tak ada dah. Itu bayangkan ada Wahabi masa tu. Tak tengok piramid kita. Tengok contoh apa Taliban di Bamiyan kan, diletupkan Buddha kan. Dan kan sahabat bawa Islam ni Nabi tak ada faham macam tu. Jadi kadang kita rasa faham ni, itu tak boleh segi akidah. Betul ke macam tu? Jadi Amru dia memberikan adil pada dia, macam dia bela Kristian yang pula. Dan juga Amru zaman dia ataupun zaman kawan selepas dia membina gereja. Tapi negara kita ni dia ada peruntukan undang-undang kan, tak boleh. Tapi nak keterbukaan Islam tu yang katakan kalau terbuka ni akidah tak boleh. Betul ke? Ya. Dan Imam Al-Lays bin Sa'ad, dia sahabat sezaman dengan Imam Malik, fatwakan bahawa harus bagi kerajaan membina rumah ibadat rakyat yang bukan Islam. Sebab dia termasuk dalam ta'miril bilad, memakmurkan negeri. Itu tanggungjawab pemimpin. Bukan bila pemimpin tu buat rumah ibadat bukan Islam, dia telah menyokong syirik. Tak, dia tidak pandang dari angle itu. Dia pandang dari segi amanah seorang pemimpin itu jaga semua rakyat. Jadi sebab itu bila kita pindahkan gereja, bagi dia hak ribi tanah untuk bukan rumah ibadat bukan Islam, itu adalah tanggungjawab seorang pemimpin negara. Bukan kata dia sokong syirik, dia akan jadi syirik. Tak boleh, dia agama bukan faham macam tu sebegitu mudah. Dia faham agama. Dia tengok macam mana sahabat yang paling faham daripada Nabi, sahabat terjemahkan apa yang tak berlaku pada zaman Nabi lah. Zaman Nabi di mana tak ada gereja, tak ada kuil kan. Tapi zaman Amru Al-As, zaman Umar, dia dah menghadapi kerencaman lebih rencam lagi. Tapi zaman Nabi pernah juga keterbukaan Nabi, kalau nak kata liberal pun liberal lah, dengan waktu terbuka. Tahun ke-9 Hijrah, apabila Nabi utus surat kepada seluruh pelusuk ke Yaman, datang 60 orang padri daripada Najran, Yaman. Mereka kata mereka tak mahu masuk Islam tapi tak mahu berperang, nak berdamai kan. Mereka datang ke masjid Nabi, dalam masjid Nabi. Bila tiba waktu solat senja, solat Kristian, mereka nak solat masjid dia, sahabat-sahabat cuba halau. Inilah kekerasan yang ramai orang sama ini ikut sunnah sahabat yang Nabi dah betulkan. Orang sama ramai ikut sunnah sahabat yang Nabi salahkan. Nabi kita biarkan mereka dalam masjid Nabi. Mereka pun menghadap ke arah timur, ke arah Baitul Maqdis. Mereka pun solat agama kita dalam masjid Nabi. Kata Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, dia punya satu fiqh melayani orang bukan Islam. Dia datang sebagai tetamu, tapi bukan sebagai tiap hari macam tu datang sembahyang tu, bukan. Aridan, maksudnya kes ketika itu menghormati hak dia sebagai tetamu. Dia nak buat ibadat agama dia. Nampak? Ada juga pakar hadis kata ni tak faham. Kalau Ibnu Qayyim kata minum fit lagi, tak kau lah kata pun. Ibnu Katsir sebut dalam Bidayah wan Nihayah. Ibnu Qayyim sebut dua kitab, dalam Zadul Ma'ad dan juga dalam Ahkam Ahli Zimmah. Jadi nak faham agama ni jangan dengar, jangan ikut ustaz ataupun kata kita ulama pada hari ni saja, kena luaskan kita bacaan. Sebabnya lagi kita ni, kita panggil ulama ni bukan kita ini je lah di
yang kita kenal saja. Sebenarnya banyak lagi di sana ilmuwan-ilmuwan yang kita tak kenal, tapi sumber dia bahasa Arab. Ia perlu asatizah yang boleh baca tu kena tambah pembacaan. Tak cukup hanya yang ada PhD tafsir ke, PhD hadis ke, kita nak jadi sebagai seorang ke macam alim muhakkik atau alamah tak capai lagi. Dia kena banyak lagi baca daripada, bukan setakat baca pada buku-buku ulama atau ulama Saudi sahaja, kena baca pada ulama Mesir juga, ulama Morocco juga yang lebih terbuka lagi, dan juga kena baca pada orang yang bukan bidang agama pun. Dia mungkin dia sosiologis, alim ijtimai, kena baca barulah fahaman agama kita tu faham yang kata mutakamil, integrated. Sebab apa sebenarnya ulama yang sebenarnya bukanlah bidang agama. Ulama yang sebenarnya ialah orang takut Allah, jujur, orang yang amanah, jujur. Semua bidang pun dia boleh jadi ulama kalau dia syarat dia takutkan Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Dia tak berkaitan dengan bidang agama tu. Doktor pun dia jujur. Tahu kalau dia bidang agama pun tapi dia auta, dia tunggang hukum berubah, itu pun bukan, dia tak ada masa sifat utama ulama tu iaitu khasyatullah, takut Allah, dia maka dia bukan ulama. Allah Akbar. Aiman, kesimpulan. Alhamdulillah lah. Saya secara peribadi pun rasa teruja lah malam ni. Wacana, bercakap pasal wacana ni, saya ada sedikit pengalaman lah waktu belajar dulu. Calon kandidat Terengganu tu mampus di cabang mana? Hilang di pos. Yang tu lain hal lah. Malam ni saya beradilah suka mengingatkan saya kembali waktu saya belajar. Saya bersama rakan-rakan menggerakkan wacana di USIM lah pada ketika itu, pra 2018. Kita letak garis masa pra 2018. Waktu itu wacana tertumpu banyak di KL lah kan, Lepak Makosidnya, dan lebih jauh pada itu Jalan Telawinya. Dan saya sendiri, kami sendiri di USIM tu siswa progresif lah kita namakan. Jadi tapi saya melihat bila PH memegang tampuk 2018 tu, wacana sudah kehilangan taring lah. Tak ada yang menggerakkan wacana tu. Kerana sebelum ni wacana tu biasa dijemput, wacana ni biasanya menjemput ahli-ahli politik pembangkang waktu tu. Tetapi bila dah memegang memerintah, wacana tu dah kehilangan serinya lah. Dia dah tak ada. Sebab kebetulan masyarakat Melayu Malaysia dia perlukan figura politik juga ke depan, ke situ. Jadi saya mengharap dengan saya sangat berbesar hatian untuk bantu Ustaz Umar untuk menggerakkan Nusrah ni. Kita bermula dengan kecil, tak ada masalah. Kita ambil semangat Nabi Nuh, Rasulullah SAW. Kita niat baik, insyaAllah mungkin Nusrah Madani ni boleh digerakkan dengan ke depan lagi lah. InsyaAllah. Saya rasa Mang tanya sikit. Ya. Bagi alumni USIM, okey. Ya ni. sempat beat tak nama plate UN? Sebab kabarnya UN 717 tu sangat, I kata lama kena berebut. Saya niat nak beli masa tu. Tapi atas penasihat saya Dr. Hadi, jadi saya batalkan niat lah. Okey, itu saja. Saya rasa sama sikit last. Tak ada. Okey. Jadi saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surat al-asr. Dan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambar satu yang proper, Oh tolong ni. Gambar Medi lah. Bali tu buat tak?
Ustaz Asma. Itu lah kita kata. Itu orang yang agak-agak je.